Saya ada 12 impian yang saya dah letak dekat vision board saya ni. Jadi yang pertama ialah menjadi cikgu yang hebat. Okey, saya nak menjadi cikgu yang hebat. Nombor 2 ialah untuk menjadi seorang konsultan yang efisien dalam bidang pendidikan dan kerjaya. Okey, seterusnya nombor 3, fangirling selebriti Jepun dan Korea Selatan. Impian saya yang keempat ialah untuk membina sekolah kecil yang beroperasi secara online dan offline. Jadi impian saya yang kelima lepas bina sekolah tu kan. Okey, study in media and film. Okey, so saya nak belajar dalam media dan juga filem. Bila saya dah study filem, maksudnya saya dah ada kelulusan saya, jadi bolehlah saya capai impian saya yang seterusnya, iaitu untuk bina sebuah akademi seni dan media. Anyway, lepas study filem tu, harapnya saya bolehlah berjumpa dengan my future husband. Okay, InsyaAllah. Ini dengan izinnya lah. Okay. Satu lagi impian saya ialah untuk tinggal di Jepun dan juga di Korea Selatan. Dan juga untuk travel ke negara-negara impian saya. Macam Finland, Denmark dan negara-negara yang kat situ lah. Okay. Dan seterusnya, impian saya seterusnya ialah untuk bina rumah kecil saya, my tiny house. Bina rumah kecil dekat tanah saya lah, tanah sebelah ni. Let me get a sweat tie back. First lean back, ain't a badass friend, don't reply.